Malam ni saya rasa teruja dengan dua perkara. Pertama, tuan-tuan baru dengar ucapan daripada Perdana Menteri. Jadi lepas Perdana Menteri berucap ni sepatutnya tak ada ucapan lain dah. Yang keduanya tu sekalian, biasa orang politik ni yang paling payah sekali ialah agihan kursi. Orang politik ni di meja tak penting, kursi dia penting. Sebab tu bila dia umum tadi diambil dengan kursi-kursi terus. Jadi saya rasa lega banyaklah. Lagi kursi besok masing-masing dah ada kursi. InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, bila kita semayang, kita minta satu pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk pada kami jalan yang betul. Kenapa perlu minta dengan Tuhan? Akal kita tak boleh fikir ke mana betul, mana salah. Tak bolehkah kita ambil pengalaman, berkongsi pengalaman orang dulu pada kita untuk menentukan jalan hidup kita mana betul, mana salah? Tak cukup ke kita baca buku-buku di perpustakaan, kita buat kajian, kita buat pendidikan untuk menentukan mana satu jalan yang betul, mana satu jalan yang salah. Sampai kita kena minta dengan Tuhan. Ya. Orang Islam ni, tuan sekalian, dia semayang 5 waktu. Setiap rakaat kena baca Fatihah. Semayang sunat wajib baca Fatihah. Semayang hajat, hatta semayang mayat. Semayang mayat yang tak ada doa iftitah, tak ada surah, tak ada rokok, tak ada sujud. Tempat saya lah, sini saya tak tahu. Ya. Ya. Sebab ada orang semayang mayat rokok. Semayang begitu pun Fatihah wajib baca. Ya. Dan dalam Fatihah ni sekalian, satu je kita minta dengan Allah. Yang lain semua memuji Allah. Start daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Yang kita mohon satu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk pada aku jalan yang betul. Kenapa kita perlu minta dengan Tuhan? Pertama, jalan hidup ni ialah masa depan. Bila masa depan, tak ada orang yang tahu masa depan dia melainkan Allah. Kita boleh jangka, lepas ni kita balik rumah. Boleh agak sampai rumah pukul berapa. Tanya Syekh Wis beritahu pukul berapa sampai. Kita boleh andai, kita boleh jangka. Boleh pasti ke tidak? Tak boleh pasti. Kerana tak ada manusia yang tahu apa yang berlaku pada masa depan. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita hidup, sama ada ahli ekonomi ke, peniaga ke, ahli politik, siapa pun, kita sedang berjalan untuk masa depan kita. Politik, kita bincang masa depan. Kita macam-macam buat andaian. Kalau begini macam mana, kalau begini macam mana, kalau begini macam mana. Berbeza dengan orang kaji sejarah. Orang kaji sejarah ialah kaji yang dah lepas. Ya. Sebab tu banyak penyair menulis, sejarah ditulis oleh orang yang menang. Yang menang tulis sejarah, yang kalah tulis puisi. Sebab orang akan baca sejarah orang menang, orang tak nak baca sejarah orang kaya, orang kalah. Siapa nak baca sejarah orang kalah? Jadi orang kalah ni, kalau dibaca tulis sejarah pun orang tak baca. Habis macam mana suruh baca? Ya bersyair lah. Apalah nasib. Begitulah. Ya. Ya. Tetapi bila kita lihat, politik ialah sesuatu benda yang kita meneliti kepada benda masa depan. Ya. Semua orang masuk bertanding nak menang. Ya. Tapi bertanya, untuk apa kemenangan? Nak menang buat apa? Ya. Tuan-tuan, macam-macam pemimpin tubuh parti politik. Alhamdulillah, negara demokrasi bebas. Tapi kita berjuang. Untuk apa kita berjuang? Jawapan nak menang. Untuk apa menang? Ya. Almarhum Tok Gani Aziz, waktu saya jumpa dia tahun 1999. Bila almarhum Ustaz Fadil minta saya turun bertanding, letak jawatan sebagai pensyarah, ya, pergi jumpa almarhum Tok Gani Aziz. Saya minta nasihat kepada dia. Saya kata, kebetulan Pak Saudara, saya kata, Aziz, saya datang ni nak minta nasihat.
Ya, sebab politik ni cabarannya lain macam, tuan-tuan. Ujiannya lain macam. Tekanannya lain macam. Ya. Sebab kalau kita menang, kita ada kuasa. Kuasa kalau tak urus dengan baik, dia akan merosakkan, membinasakan kita. Saya minta nasihat. Almarhum Tok Nazir nasihat saya dua perkara. Pertama, masuk politik jangan niat nak jadi kaya. Nak kaya, meniaga. Bukan masuk politik. Politik ni perjuangan. Kita habis duit. Tuan-tuan dalam ceramah PAS ni lagi ke habis duit, tuan-tuan. Baru lancar derma, pengurusi lancar balik dah. Ya. Setiap kali program kita buat. Semua sekali. Ya. Perjuangan politik ini ialah kita berdepan dengan mehnah, tribulasi, ujian. Allah sendiri bersebut dalam Quran. Lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uh walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Satu dia jauh. Perjuangan tak mungkin boleh menang dengan hanya menang dom, menang parlimen, kuasai negeri, kuasa pusat, habis selesai masalah. Tak. Ya. Dia tidak berakhir dengan menang dan memerintah. Sebab yang kita urus ni manusia. Yang kita urus ni rakyat. Dan diamanahkan pada kita harta kerajaan, harta negara, kuasa yang diberi pada kita sebagai amanah. Sebab itu bila Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, datang jumpa Nabi. Bila didengar sahabat-sahabat diberi Nabi lantik. Orang ni jadi gubernur, orang dilantik pelbagai jawatan. Dia tak dilantik. Ya. Masa itu lantikan, bukan ada gaji, tuan-tuan, bukan ada allowance pun. Dia suatu amanah Allah. Abu Zar mari jumpa Nabi, ya Rasulullah. Ya. Abu Zar mohon, minta. Dia juga dilantik. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Zarin, innaka dha'ifun. Wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamatu hizyun wa nadamah illa man akhazaha bihaqqiha wa addal ladzi alaihi fiha. Hei Abu Zar, sesungguhnya kamu ni lemah. Sedangkan jawatan ni satu amanah Allah. Nak pasak dalam kepala pemimpin politik, jawatan ni amanah Allah. Ya Allah tanya di akhirat. Ya Allah persoal di akhirat. Kalau kita buat baik, maka kita mendapat ganjaran pahala yang besar. Rakyat dapat manfaat, negara jadi stabil. Tapi bila pemimpin buat salah, Nabi beri amaran, awaluha nadamah, wa awsatuha gharamah, wa akhiruha azabun yaumal qiyamah. Pemimpin bila salah, kata Nabi SAW, dia akan menyesal. Pertengahannya dia akan duka cita. Di akhiratnya dia akan diazab oleh Allah. Tapi bila pemimpin jalan betul, Nabi sebut dalam hadis yang masyhur yang kita semua belajar. Sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang layak berteduh bawah Allah Taala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin kena berlaku adil pada semua rakyat. Sama ada dia Islam atau bukan Islam. Sama dia Melayu atau bukan Melayu. Sebab bangsa bukan pilihan dia. Bangsa bukan pilihan kita. Bangsa ketentuan Tuhan. Ya. Sebab itu Allah beri amaran, wala yajrimannakum shana'an qaumin alla ta'dilu. Jangan kamu, ya, jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum, kamu tidak adil pada kaum tersebut. Berlaku adillah. Kerana adil itu hampir dengan takwa. Tuan-tuan sekalian, yang pertama, almarhum Tok Nazir pesan saya, masuk politik, jangan niat jadi niat pun tak boleh. Padahal niat baik dapat pahala, tuan-tuan. Macam tuan-tuan, orang lelaki kan niat nak kahwin 2, 3. Dapat pahala dah tu. Ya. Sekurang-kurang dapat pahala niat. Takkan niat pun tak berani juga. Ya. Niat nampak baik. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita ambil duit dalam poket kita. Niat nak sedekah. Tuan beri pahala dah. Sampai-sampai masjid tak jadi sedekah. Ya. Dia pesan, jangan niat nak jadi kaya. Kaya, meniaga. Politik perjuangan. Ya. Mehnah, tribulasi, tekanan, fitnah, macam-macam. Macam-macam fitnah, viral fitnah. Ahli parlimen Kubang Krian tak bayar sewa pejabat. Fitnah. Ya. Padahal kita bayar tiap-tiap bulan bayar. Tak ada rekod pun tak bayar. Itu fitnah.
Nabi beramar al-fitnatu na'imatun la'anallah man aiqazaha. Fitnah ini sesuatu yang sedang tidur. Allah laknat siapa yang mengejutkan fitnah. Menghadapi pilihan raya ke-16 tahun silam. Ya. Media sosial akan dikuasai sebagai medan untuk menguasai minda dan pemikiran rakyat. Kita tahu setiap peperangan, siapa yang menguasai medan perang, dia akan menguasai peperangan. Kuasai medan perang. Sebab tu dalam perang Zatus Salasin, di utara Madinah, ya, Nabi lantik Amr bin As jadi panglima tentera. Walau baru 3 bulan masuk Islam. Padahal tentera dia, ada dalamnya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tak lantik Abu Bakar As-Siddiq. Ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi tak lantik Umar Al-Khattab. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu lantik Amr bin As sedangkan dia baru masuk Islam? Nabi kata, ini perang. Dia barunya masuk Islam. Perangnya lama. Sebab tu orang yang mulia, yang hebat, mari bersama PAS, kita letak dia tempat yang hebat juga, insya-Allah. Ini tokoh-tokoh kita malam ni. Okay. Saya ingat almarhum Turun Aziz sebut, dan tuan-tuan sekalian, dia kata, kita ni umpama campak batu ke dalam tasik. Kalau batu tu kecil, riak dia tak sampai ke tebing. Tapi kalau batu tu besar, insya-Allah gelombangnya akan menawan Malaysia nanti, insya-Allah. Tahu awak sekalian, yang kedua dia pesan pada saya, berjalan ke mana-mana biar ada duit dalam poket. Kita berjalan keluar pada rumah, dia kata biar bawa duit. Sekarang ni bawa handphone lah. QR je. Saya duk fikir, bila dia sebut demikian, saya ingat takut-takut kereta kita rosak tengah jalan dan sebagainya. Tak, dia kata bukan begitu. Ya, kita bawa duit ni, kalau kita boleh tolong orang yang tengah susah. Ya. Kita bawa duit sikit, tiba-tiba kita bertemu dengan orang yang tengah susah, kita tolong dia, waktu di tengah susah, pahalanya besar. Kadang-kadang kita bawa, ini pengalaman pribadi saya. Bawa kereta, ada seorang pakcik duk erek motor. Saya berhenti, saya tanya, pakcik, kenapa motor rosak ke? Dia kata, bukan rosak, Ustaz. Bukan rosak, tak ada minyak. Ya. Dia kata dulu boh RM5, sampai rumah sekarang boh RM5 tak sampai dah. Tuan-tuan, waktu begitu, kita bagi dia RM5 dia untuk isi minyak, Masya Allah. Macam nak sujud kita, tuan-tuan. Kita boleh tolong seseorang waktu di tengah susah. Ya, besar pahala dia. Sebab tu dia pesan, bawa duit, bukan apa, untuk tolong orang waktu di tengah perlu. Orang tengah perlu, kita tolong dia. Ya, Perkataan Melayu kata, dah mengantuk di sorong, bantal. Ya, tak ada bantal pun tidur. Bagi bantal, Alhamdulillah. Tengah susah, kita boleh tolong dia. Sahabat-sahabat sekalian, perjuangan PAS ni bukan baru. Ya, 70 tahun. Lebih pada 70 tahun, kita masuk medan politik. Bertanding, kalah, kita baiki, kita baharui, kita buat kerja. Hari ni keluar keputusan pilihan raya, PAS tak menang. Malam tu kita mula buat kerja. Ya, kita terus berjalan, kita dengan sabar, kita dengan istiqamah. Bukan mudah menjadi pembangkang bawa agenda Islam. Pertama, agenda kita ini mungkin tidak dipahami oleh rakan-rakan yang bukan Islam. Yang menganggap seolahnya PAS ni nak suruh dia masuk Islam. Lalu kita tubuh Dewan Himpunan Pendukung PAS, kajian Dewan Besar. Memahamkan rakan-rakan kita yang bukan Islam, perjuangan PAS ni bukan perjuangan memaksa orang bukan Islam untuk ikut Islam atau masuk Islam. Sebab dalam Islam, Tuhan pun tak bagi kita paksa orang bukan Islam masuk Islam. Yang kita nak bawa sebuah negara, pemimpin bertanggungjawab, pemimpin amanah. Pemimpin yang tahu hala tuju. Rakyat negara kita, India, China, Iban, Karazan, dia semua rakyat Malaysia. Dan dia ada hak bersama dalam sebagai warga negara Malaysia. Ya. Jangan kita lihat bahawa kepentingan sesuatu kemuliaan itu duduk pada bangsa atau keturunan. Sebab itu bila Amr bin As yang baru masuk Islam, Nabi lantik jadi panglima tentera. Ada sahabat mari tanya, ya Rasulullah,
Kenapa tak lantik Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa tak lantik Umar Al-Khattab? Ya. Maknanya, dalam Islam ni baru lama bergantung pada medan dia. Peperangan, medan lama yang telah dialami oleh Amr bin As. Dalam PAS baru-baru ini, bila rakan-rakan kita menyertai parti. Ya. Ada yang kita letakkan dia sebagai calon. Ya. Saidina Kasim. Dia calon di Perlis. Gelombang dia memenangkan satu negeri, tuan-tuan. Ya. Tan Sri ini kita suruh bertanding, dia tak mahu bertanding. Ya. Agaknya dah puas. Kita suruh dia bersanding, dia kata lagi tak nak. Tak tahulah kok malam ni semangat saya pakai baju Melayu ni macam sikit. Ada bersama-sama sahabat-sahabat kita yang lama dalam politik. Memberi sumbangan idea. Ya. Parti ni hak kita bersama. Sebab tu PAS kita mendari kekuatan yang ada pada kita. Kita mula melihat gabungan ni sebagai satu perkara yang penting. Ya. Ada orang komplain, dia kata, ni ada satu lagi parti baru, Parti Awasran Negara pula dah. Ya. Setiap kali pilihan raya muncul parti baru. Bagi saya, demokrasi yang terbuka. Tak apa. Dia kata orang Melayu ni banyak sangat parti sebab tu tak ada kekuatan. Saya kata begini. Banyak parti tak ada masalah. Tapi yang penting kita perlu duduk bersama dalam satu gabungan menghadapi pilihan raya dalam bentuk gabungan yang kuat, yang mantap. Itu yang penting. Ya. Sebab itu kita buka. Gagasan penyatuan umat kita secara terbuka. Umat ini perlu bersatu. Umat ini sudah tidak punya masa yang panjang untuk fikir bagaimana persiapan menghadapi cabaran pada masa depan. Tuan-tuan sekalian, PAS setiap kali kita membuka ruang. Ya. Dan Alhamdulillah macam yang disebut oleh rakan-rakan tadi. Ya. Kita didatangi oleh rakan-rakan kita, khususnya parti baru. Dan kita mengalu-alukan. Termasuk PKR. Ya. Saifuddin Nasution untuk ahli Parlimen PAS dulu di Macang. Datang jumpa Presiden PAS, minta supaya dipinjamkan kepada PKR untuk jadi Setiausaha Agung. Kita bagi pinjam, tak pulang terus. Kita terbuka, ya akhi. Dalam konteks meletakkan asas, ya, apa yang perlu kita bina bersama bagi masa depan negara kita. Ya, kehancuran, kemusnahan, kerosakan yang kalau kita biar terus, jangan sampai kita tak sempat baiki dah pada masa depan. Kalau kerosakan tu sangat serius, kita dah tak boleh baiki. Tahun 60-an, sejarah. Pada waktu itu, ulama-ulama di Palestin bangkit. Mengingatkan umat Islam, orang Palestin, jangan jual tanah pada Yahudi. Ya. Majlis Agama mengeluarkan fatwa, tokoh-tokoh agama haram jual tanah pada Yahudi. Ya. Tapi apa berlaku tu sekalian? Ulama ditangkap. Ya. Yang keluar fatwa kononnya memecah belah masyarakat. Kan orang Yahudi, kita baik dengan Yahudi pada masa itu. Lebih malam lagi khatib-khatib dalam khutbah Jumaat. Lepas khutbah, habis saja khutbah, turun mimbar, terus digari, terus diheret. Tak sempat semain Jumaat. Tahun 60-an. Bila mana kita lihat cabaran masa depan. Tapi hari ini apa berlaku? Kita menyaksikan negara kita tidak punya masa yang panjang. Orang Melayu, Islam kena bersatu. Bukan makna kita mengenepikan orang bukan Islam. Bukan makna kita mengenepikan kaum-kaum lain. Penyatuan Melayu bukan makna ketidakadilan untuk bukan Melayu. Bukan. Kita tahu dalam konteks politik negara dan dunia. Dan menepati apa Nabi sebut dalam hadis. Kata Nabi, Al-Aimmatu min Quraisyin. Lantiklah ketua di kalangan kamu, di kalangan kaum Quraisy. Nabi pesan para sahabat, nak lantik pemimpin, lantik daripada kaum Quraisy. Ini Negeri Sembilan ada Quraisy dah. Ya. Maksudnya apa dia? Ambil pimpinan di kalangan yang paling berpengaruh dalam kawasan tersebut. Di Mekah, kaum yang paling berpengaruh, kaum Quraisy. Dominasinya besar, pengaruhnya besar, ekonominya, perpaduan besar. Bermakna bahawa kalau kita nak kestabilan,
Dan kita bukan baru Malaysia. Kita merdeka tahun 57. Alhamdulillah. Tetapi kita bina negara kita dengan beberapa persepahaman politik. Pengalaman perik kita 13 Mei menyusun semula bagaimana negara ni perlu diurus. Kita ada beberapa komitmen kita. Ya. Supaya negara dapat diurus dengan baik. Jurang perbezaan bila besar ditimbul polemik. Ya. Hari ini riuh tentang masalah pelarian Rohingya. Ya. Yang mula menguasai banyak kes jenayah sebagainya. Kes rogol, bunuh, kuasai pasar-pasar raya, perniagaan sebagainya. Dia akan timbul polemik tu bila berlaku ketidakseimbangan. Tubuhnya rancangan dasar ekonomi baru. Ya. Susun semula pembentukan negara. Wujudnya rukun negara dan sebagainya. Komitmen setiap rakyat Malaysia. Kita menuju ke arah satu matlamat membina sebuah negara yang makmur, yang maju. Ini kan juga konsep ekonomi. Tadi disebut oleh sahabat-sahabat saya. Malaysia negara yang sangat bertuah, tuan sekalian. Ya. Kalau tuan-tuan ada kesempatan waktu, tuan-tuan download satu app namanya Windy. W-I-N-D-Y. Tuan-tuan, bila tuan-tuan download Windy ni, tuan-tuan boleh tengok macam mana Allah Ta'ala pelihara negara kita. Daripada ribut, daripada taufan, daripada bencana alam yang besar. Di selatan kita, ada Sumatera jadi pelindung. Di utara kita, kecil, menyebabkan angin tak limbat darat. Ya. Setiap kali ribut taufan besar, dia akan patah balik ke naik ke utara. Ya. Masya Allah. Kita punya hasil ekonomi yang banyak. Sumber ekonomi kita banyak. Tanah tinggi ada, dataran ada, pantai yang cantik. Tapi kalau diurus oleh penyangak, diurus oleh perompak, diurus kaki rasuah, hancur negara, tuan-tuan. Ya. Sebab itu kita kata, gagasan kita bagaimana untuk membina. Bukan kita. Yang kita bincang ini untuk masa depan, untuk anak-anak cucu kita. Negara ini perlu diwarisi oleh kepimpinan dan generasi yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh kerana itulah kita mengharapkan insya-Allah perubahan yang sedang berlaku di Kelantan tahun 90 kita menang di Kelantan. 99 menang di Terengganu, menang di Kedah. Kita pernah menang di Perak. Kemudian kita kalah balik. Kita susun semula. Hari ini alhamdulillah tak pernah sejarah. Ya. Saya ingat almarhum Mustafa Dino. Dia kata, minta maaf rakan-rakan bekas-bekas pimpinan UMNO. Saya sebut ini sebab nak quotekan kata-kata Ustaz Fadil. Ustaz Fadil kata UMNO ni macam pokok beringin yang berantu. Orang semua takut. Nak lalu takut, nak lawan takut, nak tukar kerajaan takut, tak mampu, tak boleh. Kata Ustaz Fadil, tebang dulu pokok beringin ni, barulah orang jadi berani. Bila kita mula tebang di Kelantan, oh boleh. Tuan-tuan ingat dia waktu almarhum Tok Guni Aziz jadi menteri besar. Pada waktu itu apa dia kata? Paling lama Tok Guni boleh merintah 3 bulan. Ada yang kata nak perintah macam mana, pakai jubah, pakai serban. Dia ingat merintah dengan baju katnya. Merintah dengan otak. Ya. Alhamdulillah tuan sekalian, kita pertahan sampai Terengganu. Alhamdulillah hari ini, satu penghormatan saya kepada rakan-rakan daripada UMNO. Ya, mereka minta duduk bincang. Saya bersama Presiden, kita bawa gagasan penyatuan ummah ini sebelum Pilihan ke-15. Saya berdua pergi jumpa dengan Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO. Kita rayu, kita minta, kalau kita boleh bentuk kerajaan persekutuan di atas nama penyatuan ummah, ya, mufakat nasional pada masa itu, kita nak agenda itu diteruskan. Sebab kita rasai bagaimana ahli-ahli kita, ahli PAH, ahli UMNO di bawah di kampung-kampung ni. Cukup baik hubungan. Ya. UMNO kata, kami PAS okey. Tapi kami tak boleh terima bersatu. Bersatu, no. PAS okey. Kita rayu tak boleh juga, tak boleh juga. Sapalah tak boleh. Kita jumpa bersatu. Satu kata saya dengan PAS okey, dengan UMNO tak boleh. Ya. Saya kata ginilah mudahnya, pakat masuk PAS semualah insya-Allah.
Jadi malam ni terbukti, pakat masuk pas semua lah insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, bukan mudahlah. Setiap parti tu ada penyokong setia dia. Ya. Dan apa yang berlaku ini bukan permusuhan peribadi. Ya. PAS kita buat keputusan menghentikan kejahatan politik, bukan mana putus hubungan ukhuwah, bukan mana putus hubungan peribadi. Ya. Kita tahu masing-masing kita ada agenda. Bila kita cuba gerakkan, tak boleh berjalan, ada halangan-halangan. Kalau kita buka halangan tu, sampai dia kita juga tak boleh move. Gagasan pencatuk mana kena terus. Tapi kalau banyak sangat halangan, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, tak boleh, macam mana kita nak move? Ya. Akhirnya kita kata, Assalamualaikum, Wassalamualaikum. Ya. Kita akan terus. Alhamdulillah, saya kena percaya, menjelang pilihan raya negeri Johor, kita duduk standby Melaka. Tiba-tiba Johor dulu. Ya. Kita tak sangka Negeri Sembilan juga dulu pada Melaka. Tiba-tiba Negeri Sembilan diisytiharkan. Bermakna, insya-Allah, ketiga-tiga negeri ini akan kita tawan dalam pilihan negeri nanti, insya-Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang apa yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Kadang-kadang apa yang kamu suka, kata Allah, sebenarnya tak baik bagi kamu. Ya. Kita makan mani-mani yang sedap, tuan-tuan. Tapi tak elok. Potong kaki, oh. Ya. Pahit obat, kadang-kadang kita suka, sebenarnya baik bagi kita. Ya. Itu dalam konteks hidup. Tapi ayat ni mengkonteks dalam konteks perjuangan, peperangan. Ya. Kadang-kadang kita sangka dengan cara ni mungkin tak baik, upun tidak. Ya. Momentum malam ini, penyertaan rakan-rakan kita, tokoh-tokoh besar dalam parti, saya bagi pihak parti, mengucap terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kami dalam gagasan ini, dan mudah-mudahan pengalaman, sumbangan, idea dapat kita bantu. Ya. Rumah kita ni, tanggungjawab kita besar. Allah sebut dalam Quran, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kalimah ni kalimah berat. Oleh kerana tugas kita besar, berat, kita kena dukung bersama. Semua orang dia penting dalam jamaah. Semua orang ada sumbangan dalam perjuangan. Ibarat lidi segenggam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang paling untung lidi pendek. Dalam pendek duduk tengah pula. Setiap kali sapu sampah tak pernah kena dia. Ya. Tak pernah kena. Yang lain kena sampah, kena air apa. Tapi dia relax duduk tengah. Kita pun fikir lidi tengah ni buat apa? Akhirnya kita buang. Sebab kita fikir tak ada guna. Duduk pun tak guna. Kita buang. Bila kita buang lidi-lidi pendek, barulah kita tahu rupanya lidi yang pendek ini bukan untuk menyapu sampah, tapi untuk menguatkan ikatan. Kita buang dia, longgar semua ikatan. Apa kerja dia kelingking? Dia kelingking, apa kerja? Selain pada kau hidung, kau telinga. Tapi tuan-tuan, setiap benda dia ada sumbangan masing-masing. Bagi parti, semua kita ada sumbangan untuk memenangkan perjuangan kita. Perjuangan kita, perjuangan rakyat, untuk betulkah hala tuju negara, mudah-mudahan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jadi kita nak sedikit Rasul ini. Mendapat sikit. Oh, dah. Dah. Kita dapat majlis penyerahan borang terang yang PAS. Bagi malam ini disebutkan oleh sejumlah Ustaz Agung Pusat tadi. Kita akan panggil seorang demi seorang buat penyerahan. Dibantu dengan anak kecil Negeri Sembilan bekas Eskol Negeri Sembilan, iaitu Datuk Dr. Muhammad Rabi Ilhamul Maid. Maafkan, terima kasih banyak, insyaAllah. Okey. Dia. Okey, terima kasih. Dan ini satu lembaga apa? Okey, terima kasih, Dok. InsyaAllah. InsyaAllah. Barakatuh. Jazakallah khair. InsyaAllah. Bersama juga nombor 2. Rakan almarhum ayah saya dulu.
yang pernah sama-sama berjuang untuk Negeri Sembilan, tetapi pergi ke amanah. Akhirnya kembali ke Perumahan PAS, saya Tuan Rosli aku. Kami terasi oleh Alhamdulillah kembali sebelumnya. Kalau saya tak kenal ni, kerana cik-cik dulu. Nak nemu lama. Nak lama-lama. Dia nak ambil gambar sikit. Sikit. Kamera. Oh, sini ya? Pegang. Okey. Okey. Boleh jaya malam ni? Balik tu Jaya. Cara jumpa nanti, kita minum. Okey. Datuk, ni perlembagaan baru tadi. InsyaAllah. Salam. Tapi Alhamdulillah, berkat semua kita berdoa bagus-bagus diberikan profit saja. Kita persilakan Datuk Zaid bin Ibrahim, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri. Afif. Dan juga merupakan juga Al-Parlimen Kota Baru. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ini tak balik kampung ada insyaAllah. Dan balik ke Islam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jumpa nanti. Ada satu pun. Dipersilakan Datuk IBR Haji Rahman Omar, bekas pengarah perancang bandar Majlis Bandar Perdana Seremban dan Siwet Kolel Kampung Baru. Allah, terima kasih banyak. InsyaAllah. Mudah dikati Allah Ta'ala. InsyaAllah kita boleh mana beri gambar sikit. Okey. Ada satu. Terima kasih. Meja tak sana kot. Fit. Dan yang syab. Terima kasih banyak. Berkati Allah Ta'ala. InsyaAllah sama-sama berjuang. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah. Minum sikit insyaAllah. Persilakan Haji Anas Iman Suyan, pengurusi NGO Baha Malaysia. Allah, terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sama-sama kita berjuang. Okey. Nak pegang apa? Okey. Satu perlembagaan parti. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Seterusnya, Encik Sabra Azli Zaid Pemimpin, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Padang InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama berjuang. Okey. Dia nak pegang. Apa ni? Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah kita. Ada itu perlembagaan parti. Okey. Haji Musa, bekas Jurusan UMNO bahagian Kedah. Ini pahlawan dah. Haji pakai kepala. Haji si boran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey. Habis itu perlembagaan parti. InsyaAllah. Jumpa lagi. Seterusnya, Encik Mustafa Syah, bekas Exo Pemuda PAS UMNO Malaysia. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey. Dia nak ambil gambar. Dia kata. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Pesan. Okey, ni perlembagaan parti. InsyaAllah. Seterusnya dipersilakan Datuk Muharrabin Muhtawin, pendaki Remas, dan juga bekas Exco Pemuda UMNO Malaysia. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey. Oh, ni dah siap. Ni. Ni dah jadi ahli. Sijil keahlian. Okey. Bekas Exco Kerajaan Negeri Perak, bekas Ketua Penerangan Pemerintah UMNO Malaysia, bekas Presiden Bersatu. Masih banyak. InsyaAllah. Okey. Sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okey. Alhamdulillah. Kita ni ada satu perlembagaan parti. InsyaAllah. Terima kasih. Seterusnya,
Encik Rahimi Osman. Mantan Sekretari Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Ambil dulu borang. Okey. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Kata Allah. Okey. Terima kasih banyak dari kita tadi. Nak tengok ya. Dia baru. Keahlian. Oh, ni Azlan. Belum. Oh. Sabar. Kita ni. Oh, okey. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Kata Allah. Tempat kita berjuang. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. Okey. Encik Muhammad Darfidi Muhammad Dahlan. Tahniah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okey. Dia orang nak ambil gambar sikit. Anak Datuk Dahlan dalam Oh, ya Allah. Ya. Terima kasih. Dan berhasil dan risiko. Jangan ada lihat malam ni. Belum lagi ya. Datuk Mat Nizam Tahu. Dr. Mat Nizam Tahu. Belum lagi. Okey, naik. Allah terima kasih. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Masih kita berjuang sama. InsyaAllah. Ya, pulang. Yang sedih mengenai bulan pulang kan. Kerana dengan dia malam ni boleh dibukas untuk Brazil dan Mexico ni. Silakan nanti Azlan Johar, bekas pemain pesepak profesional Malaysia. Pemaksaan sahaja. Okey, tahniah. Terima kasih. Okey, terima kasih insya-Allah. Oh, ni dah ada keahlian. Dah siap kad dah. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak insya-Allah. Jumpa lagi nanti. Kita jumpa lagi. Dan nampak RM1 QR. Semoga Allah murahkan rezeki, luaskan rezeki tuan-tuan. Amin ya Allah. Maka selesai dah. Majlis kita pada hari ini, maka kita apresiasi kepada Oh, malam ni kena duty ya? malam ni ya. Kena duty. Okey. Kupat. Oh, iyalah. Ulasan dulu main pukul pagi pukul 6. 4 dia dekat studio. Dekat return kan. InsyaAllah. Okey. Dah nanti jumpa. Minum sekali lepas dah. Bila tenang-tenang sikit deh. Okey, kita Yang penting dia orang. oh, yang dia orang. Pegang tangan. Okey. Pegang tangan. Allah Akbar. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana balik ya?